Korang ni hantu ketum je bang, hantu koroi bang. Tak apa bang, faham. Saya faham sangat bang, tak semua orang senang nak buang dia punya ketagihan tu bang. Tambah pula kalau dah lama ambil kan, dia tak boleh tinggal kan. Dia rasa macam tak sedap badan kan. Tapi sebenarnya bang, ada cara bang nak bagi hilang ketagihan ketum ni bang, ketagihan koroi semua ni bang. Boleh bang. Hari ni bang kat tangan saya ni bang, ada set Haromine Premium bang. Set Haromine Premium ni memang khusus untuk menghilangkan ketagihan korang pada koroi lah, pada ketum lah, dadah pun boleh bang. Yang terbaiknya bang, bahan-bahan digunakan ialah bahan-bahan yang semula jadi, iaitu bahan-bahan tradisional bang, macam ekstrak buah delima, daun merunggai dan juga vitamin C bang. Lagi apa bang? Digunakan air tapis serta daun moringa bang. Sebenarnya bang, bukan sekadar ketum bang, dia boleh bagi hilangkan ketagihan pada dadah, koroi, heroin, vape pun boleh rupanya, syabu pun boleh bang. Vape saya pun kena minum ni bang, saya pun kuat juga isap vape ni bang. Kan? Jaminannya bang, bahan-bahan digunakan ialah 100% daripada akar kayu bang, dan tiada bahan pengawet bang. Dalam kotak ni bang ada dua benda. Nama pun set Haromine. Yang pertama ni dipanggil jus Haromine, yang kedua ni dipanggil sebagai minyak Haromine tradisi alami. Dia mampu menghilangkan ketagihan korang seawal 7 hari bang. Oh cepat. Kena try ni bang, kena try ni. Dia mampu menghilangkan sakit-sakit badan kerana masalah dalaman seperti akibat getah ketum, dadah dan juga koroi tu bang. Memanglah bang, korang duk ambil ketum ni kan, badan korang macam-macam masalah bang. Dah lah ambil campur itu ini kan, memang kena bagi clear bang. Cepat-cepat. Satu botol ni bang nampak kecil kan, sebenarnya tak bang. Satu botol ni boleh dibancuh untuk mendapatkan 2 liter air mineral bang. Korang ambil air mineral kan 2 liter kan, campur dengan sebotol ni bang. Tahan lama ni bang. Mampu untuk menghilangkan masalah korang bang dengan cepat dan segera. Cepat dan segera. Jangan tunggu-tunggu dah bang, ada masalah ketagihan ketum ni bang, bagi settle dengan segera bang. Jangan sampai ketua duk ketagih ketum tu kan. Dapatkan dengan cepat bang, dah settlekan masalah korang. Lagi lambat, lagi korang merana kan. Tak gitu bang.